kita kena tahu dulu support and resistance ni apa. Okay. So, kalau kita nak lukis support resistance, pertama sekali dalam trading view, tuan-tuan dan puan-puan dah kena cekap kalau boleh dah kena cubalah benda ni. Pertama sekali, boleh cari horizontal line. Penggunaan horizontal line ni adalah salah satu penguasaan yang penting lah dalam trading view. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok trading view saya, belakang dia warna hitam. Kenapa saya guna warna hitam kan? Sebab saya suka sikit bila saya buat chart ni. Bila saya charting, saya suka charting saya kat belakang tu warna hitam banding putih lah. Sebab apa, saya boleh jelas lah elemen-elemen saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh guna warna apa-apa yang tuan-tuan nak guna kat belakang tu. Tapi at the end of the day, pastikan tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang tuan-tuan dan puan-puan punya mana yang selesa dengan mata. Okay. Pertama sekali, bila kita cerita pasal SNR, kita kena gunakan horizontal line. Okay, horizontal line ni dekat mana? Kalau dalam trading view, dia ada berada di belah kiri. Belah kiri ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok mouse saya, belah kiri ni kat sini lah. So dekat sini tekan, nanti kita boleh pilih ada trend line, ada ray, info line, standard line, trend line, horizontal line. So kita ambil horizontal line. So tapi ni basic. Horizontal line ni adalah basic. Ada kalau dah biasa, kadang-kadang dia orang tak pakai horizontal line, dia orang boleh pakai horizontal array ke. So dia nak tengok lah, dia park sini, dia drag ke mana. So semua benda-benda ni semua dia bila dah biasa lah. Tapi buat masa sekarang ni, kita apa yang saya nak guna adalah basic je.